Jom kita semak kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang sangat istimewa dalam Islam dengan pelbagai kelebihan dan fadilat untuk umat Islam yang melakukan amalan-amalan tertentu. Jom kita semak mengikut keutamaan. Pertama, solat Jumaat. Jumaat merupakan kemuncak ibadah pada hari Jumaat. Kelebihannya, pertama, pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bermafhumnya, solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara masa itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kedua, ditulis pahala seperti berpuasa setahun. Sesiapa yang mandi dengan baik pada hari Jumaat lalu pergi ke masjid untuk solat Jumaat dan mendengar khutbah dengan khusyuk, maka dosa-dosanya antara Jumaat itu dan Jumaat sebelumnya akan diampuni serta ditambah 3 hari. Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, setiap langkahnya diganjarkan pahala seperti berpuasa dan solat setahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis Hasan. Amalan yang kedua, memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ini sangat digalakkan pada hari dan malam Jumaat. Kelebihannya, Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah salawat padaku pada hari Jumaat. Sesungguhnya salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani. Dikabulkan doa. Salawat adalah sebab mustajabnya doa, terutamanya jika didahului dengan bersalawat. Ketiga, amalan ketiga, membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah ini pada malam Jumaat atau siang harinya mempunyai kelebihan yang besar. Kelebihan, cahaya di antara 2 Jumaat. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan meneranginya dengan cahaya di antara 2 Jumaat. Hadis riwayat Hakim disahihkannya. Dilindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain, sesiapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang keempat, memperbanyakkan doa. Hari Jumaat mempunyai waktu mustajab di mana doa-doa mudah dikabulkan. Kelebihan, waktu mustajab yang khas. Rasulullah SAW menyebut tentang adanya satu saat di hari Jumaat di mana jika seorang Muslim meminta kepada Allah, Allah SWT pasti akan kabulkan. Hadis muttafaqun alaih. Waktu tersebut, majoriti ulama berpendapat waktu itu adalah di akhir waktu asar atau semasa khatib duduk antara 2 khutbah. Berdoalah pada semua waktu, terutamanya pada waktu-waktu ini tadi. Kelima, mandian sunat iaitu mandi Jumaat. Ini adalah sunnah muakkad, ini sangat dituntut bagi mereka yang hendak menunaikan solat Jumaat. Hanya sebagai penyempurna kebersihan, yakni membersihkan diri adalah sebahagian daripada iman. Mendapat pahala sunat dan termasuk dalam sebab untuk mendapat kelebihan pahala langkah ke masjid seperti yang disebut dalam hadis. Keenam, berangkat awal ke masjid. Pergi ke masjid seawal mungkin untuk menunaikan solat Jumaat. Kelebihan, pahala seperti berkorban unta, lembu dan kambing. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub, kemudian pergi ke masjid pada waktu pertama, seolah-olah dia telah berkorban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada waktu kedua, seolah-olah dia telah berkorban seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada waktu ketiga, seolah-olah dia telah berkorbankan seekor kambing. Sesiapa yang pergi pada waktu keempat, seolah-olah dia telah berkorban seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada waktu kelima, seolah-olah dia telah berkorban sebiji telur. Hadis muttafaqun alaih.